Alhamdulillah, hari ini 11 Julai 2026, Abim Kelantan bersama Masjid Thayyibah, Mukim Hutan Pasir dan KRT Hutan Pasir Tak Akhir sedang berlangsung mengacau bubuh Asyura dan program ceramah Mak Hijrah. Sekarang ni kita berlangsung 3 kawah. Ada kita kawah daripada Masjid Thayyibah buat program kacau busura, dan kita pun ada beberapa program yang akan berlangsung pada hari ini, antaranya program MJS iaitu membina jenis solat bagi kanak-kanak. Dan kita setiap minggu Masjid Thayyibah mengadakan pada hari Jumaat dan Sabtu setiap minggu sehingga pada bulan Ogos ni. Dan pada tengah hari ni pula kita ada pada jam 12 tengah hari kita ada satu lagi kelas Al-Quran dewasa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ismail. Siapa-siapa yang berkelapangan dia boleh hadirlah untuk membantu atau khidmat dalam masyarakat, berkacau busura ataupun masuk kelas-kelas pengajian yang akan diadakan di Masjid Thayyibah. Dan istimewanya pada malam ini iaitu program kemuncak ceramah Mak Hijrah yang akan disampaikan oleh Yang di-Pertua Abim Kelantan, iaitu saudara Abi Saif ataupun Ustaz Saiful Anwar. Selepas pada ceramah kita akan adakan agihan bubuh Asyura. Jadi siapa-siapa yang berkelapangan pada malam ini boleh hadir ke Masjid Thayyibah bagi mendapat ataupun mendengar ibrah yang akan disampaikan ataupun kata-kata mutiara yang akan disampaikan oleh Yang di-Pertua Abim Kelantan, iaitu Abi Saif. Pakat wak keliklah suruh sikit suara. Dan jangan lupa pada malam ini pakat hadir belakang ke Masjid Thayyibah Mukim Hutan Pasir ke Tereh, Kelantan. Yang mana tidak berkesempatan untuk hadir kuliah maghrib di Masjid Thayyibah, jangan risau. Anda boleh tonton secara langsung di media-media sosial Abim Kelantan. Jadi pakat share dan follow media Abim Kelantan, insya-Allah.